dia ni hamba Ramadan. Sepatutnya kita jadi hamba Tuhan, bukan hamba Ramadan. Betul, technically kita boleh sebut begitu, tapi kita jangan lupa Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan manusia dengan kecenderungan ada waktu dia naik tinggi semangatnya, ada waktu dia turun. Contohnya setiap seminggu kita ada hari Jumaat. Hari Jumaat tu kan berbeza berbanding hari Khamis, hari Sabtu, hari Ahad. Keberkatannya, ibadah yang dikhususkan, adanya khutbah supaya kita naik semangat, kita digalakkan banyakkan berselawat, doa yang istimewa pada hari Jumaat. So demikian juga dalam setahun 12 bulan ni, kalau kita expect orang semua tinggi stamina dan perform all the time, agak mustahil sebab kecenderungan manusia ni ada naik dan turun, banyak waktu dia lelah dan layu. So Ramadan ni datang sebagai satu tempoh. Waktu Ramadan, you go extra mile. Waktu Ramadan, kita macam masuk bulan sales. Takkan sales sepanjang tahun, kalau ada shopping mall sales sepanjang tahun, tak ada orang pergi pun dia tahu dah ini sembang ni, mana ada sale. Tapi spesifik bulan Ramadan, Allah letakkan banyak kelebihan-kelebihan supaya nak motivasikan kita. Dan dalam Ramadan tu pun, dia bukan dari hari pertama sampai hari terakhir Ramadan tu sama. Ada istimewa lagi 10 hari yang terakhir. Dalam 10 hari yang terakhir tu, ada pula satu malam, Lailatul Qadar. Yang kalau kita catch malam tu, kita dapat beribadah pada malam tu, digandakan melebihi 1000 bulan. So itu semua nak meraihkan kecenderungan manusia, fitrah manusia, yang kalau kita bagi dia special time, you show up waktu ni, I give you extra bonus, kita akan terdorong, kita akan rasa seronok dan kita kumpul tenaga untuk pulun dalam tempoh tersebut. Cuma Nabi pesan SAW, dia kata likulli amalin syarrah, semua amal soleh ni ada waktu semangat dia, walikulli syarratin fatrah, setiap waktu semangat tu ada waktu dia down. Tapi Nabi pesan satu je, siapa yang fatrah di waktu dia down, dia stay dengan sunnah Nabi SAW, dia tidak tinggalkan sama sekali. Maksudnya janganlah bulan Ramadan salat, bulan lain tak salat, itu tak boleh lah. Kita stick to the basics and fundamentals tu, kita mesti jaga. Walaupun kita tengah down, Nabi kata dia akan mendapat petunjuk. So kita make sure kita jangan go lebih bawah daripada bare minimum, tapi kita maintain, dan waktu-waktu istimewa macam Ramadan ni, kita bagi extra boost lah. Kita buat benda-benda yang luar biasa, infaknya banyak, puasanya, baca Qurannya lebih daripada bulan lain, dan expected lepas Ramadan tu dia akan turun sikit. Kalau tak adalah istimewanya Ramadan tu kalau kita boleh match spirit Ramadan tu sepanjang tahun. Semoga Allah SWT bantu kita, dan kita pun berusaha dalam Ramadan ini supaya kita manfaatkan, antara lain Hijrah-Ed membawakan kelas eksklusif Ramadan tahun ini untuk kita mendalami dan belajar bagaimana syaitan bekerja, kerana bulan ini adalah bulan kita diberikan rehat dan latihan berdepan dengan syaitan. So kita akan buat kelas harapan Ramadan, sumpah dan tipu daya syaitan. Dalam kelas ni kita akan belajar untuk kenal musuh kita dan bagaimana untuk mengalahkannya. Saya jemput rakan-rakan saudara-saudari untuk mendaftar ke kelas harapan Ramadan, sumpah dan tipu daya syaitan. Boleh klik di link yang disediakan di bawah.